Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Hairunisa Zakaria dan Dr. Nuraini Zulkifli akan membentangkan tajuk mengenai implikasi dominasi komuniti etnik Rohingya dalam perniagaan terhadap keselamatan ekonomi Malaysia. Aspek yang akan dibincangkan ialah pengenalan objektif kajian surutan literatur, konsep keselamatan ekonomi, kesan kebanjiran etnik Rohingya terhadap ekonomi, saranan pengurusan komuniti etnik Rohingya dan juga kesimpulan. Pelarian etnik Rohingya membentuk komuniti di beberapa lokasi utama di Malaysia, terutamanya di Lembah Kelang, Pulau Pinang, Kedah dan Johor. Dalam Lembah Kelang, kebanyakan mereka menetap di negeri Selangor dengan kawasan tumpuan seperti Ampang, Gombak dan Hulu Langat yang sehingga hari ini masih menjadi pusat penempatan utama bagi etnik ini. Kehadiran komuniti etnik Rohingya menjadi isu besar dalam kalangan masyarakat tempatan, terutamanya dari aspek sosial dan ekonomi. Dominasi etnik Rohingya dalam perniagaan tidak formal menimbulkan persaingan dengan peniaga tempatan dan menjejaskan kestabilan serta kawal selia ekonomi negara. Objektif pertama, mengenal pasti kesan keselamatan ekonomi akibat kebanjiran komuniti etnik Rohingya. Kedua, mengkaji langkah-langkah pengurusan dan keselamatan akibat dominasi pelarian etnik Rohingya dalam ekonomi Malaysia. Ketiga, menganalisis keberhasilan polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam mengurus keselamatan ekonomi akibat kebanjiran komuniti etnik Rohingya. Surutan literatur terbahagi kepada 3 tema. Tema pertama, ekonomi. Para pengkaji mendapati dominasi komuniti etnik Rohingya dalam sektor ekonomi tertentu, terutamanya melalui aktiviti perniagaan tidak formal, memberi kesan negatif terhadap keselamatan ekonomi negara. Ini termasuk penglibatan mereka dalam aktiviti penyeludupan manusia yang dianggap sebagai perniagaan atau perkhidmatan berdasarkan semangat persaudaraan. Tema kedua, keselamatan. Para pengkaji mendapati kebanjiran komuniti etnik Rohingya di Malaysia memberi implikasi negatif terhadap aspek keselamatan negara, termasuk peningkatan jenayah kekerasan, jenayah harta benda dan risiko penyebaran penyakit berjangkit. Tingkah laku negatif dalam kalangan segelintir pelarian turut menjejaskan persepsi awam serta menimbulkan kebimbangan terhadap kedaulatan dan kestabilan negara. Tema ketiga, pendidikan. Para pengkaji mendapati tiada akses kepada pendidikan formal dalam kalangan kanak-kanak Rohingya di Malaysia, berpotensi menjejaskan keselamatan sosial negara, memandangkan ia meningkatkan risiko penglibatan mereka dalam aktiviti jenayah, pengemis dan eksploitasi. Konsep keselamatan ekonomi. Keselamatan ekonomi merujuk kepada keupayaan sesebuah negara untuk melindungi dan mengekalkan kestabilan ekonomi daripada ancaman luaran dan dalaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan nasional. Konsep ini sering dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, kawalan terhadap sumber strategik dan keupayaan negara. Untuk mengelakkan pergantungan yang berlebihan kepada kuasa asing dalam aspek perdagangan, teknologi dan tenaga. Menurut kajian akademik, keselamatan ekonomi melibatkan beberapa dimensi utama: ketahanan rantaian bekalan, keupayaan negara untuk memastikan keseimbangan bekalan barangan dan perkhidmatan penting termasuk makanan, tenaga dan bahan mentah tanpa gangguan yang boleh menjejaskan kestabilan ekonomi. Kawalan terhadap infrastruktur kritikal, perlindungan terhadap aset ekonomi strategik seperti sistem kewangan, teknologi maklumat dan tenaga bagi mengelakkan eksploitasi oleh pihak luar. Tindak balas terhadap paksaan ekonomi, keupayaan negara untuk menghadapi sekatan ekonomi, tarif perdagangan atau manipulasi pasaran yang boleh digunakan sebagai alat tekanan geopolitik. Keselamatan teknologi dan inovasi, melindungi harta intelek dan menggalakkan pembangunan teknologi domestik bagi mengurangkan kebergantungan kepada negara lain. Diplomasi ekonomi,
Strategi negara dalam membentuk hubungan perdagangan dan pelaburan yang mengukuhkan kedudukan ekonomi tanpa menjejaskan kedaulatan nasional. Seterusnya, kesan kebanjiran etnik Rohingya terhadap ekonomi. Pertama, dominasi dalam perniagaan. Di kawasan Pasar Borong Selayang, Selangor, dianggarkan 600,000 pelarian Rohingya berbanding 6,000 rakyat tempatan. Berperanan sebagai orang tegah, peniaga gerai dan pengendali operasi pasar. Pemilik tidak rasmi dengan menyewa lesen peniaga tempatan, memiliki kedai runcit dan gerai sendiri. Kesannya peniaga tempatan tidak dapat bersaing kerana etnik Rohingya tidak membayar cukai, tidak membayar permit dan menawarkan harga yang lebih murah. Turut memberi kesan impak yang besar terhadap apabila bank berpindah lokasi, bekas premis bank digunakan untuk jualan basah. Kronologi pelarian Rohingya di Pasar Borong Selayang. Awal tahun 2000, pelarian Rohingya mula bekerja di Pasar Borong Selayang menyewa lot kedai dan menjual barangan. Februari 2016, pergaduhan berlaku antara penduduk tempatan dan pekerja Rohingya menyebabkan seorang maut dan 2 cedera. April 2020, pasar ditutup akibat wabak COVID-19 dengan 28 jangkitan dan 1 kematian. Jun 2020, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melarang pelarian termasuk pemegang kad UNHCR daripada memasuki pasar. Warga asing hanya dibenarkan masuk jika ditemani oleh warga Malaysia dan memegang permit yang sah. April 2022, Pegawai Imigresen menahan 2,408 warga asing termasuk peniaga Rohingya. Februari 2023, peniaga Rohingya kembali menjual barangan di tempat letak kereta berhampiran persimpangan. Di sektor pertanian seperti di Sekinchan dan Tanjung Karang, mereka mengambil alih tanah sawah bermula dari buruh menjadi tauke ladang. Menanam tanaman seperti jagung, ubi kayu, labu, kacang dan bendi. Kaedahnya adalah memajak tanah rizab kerajaan, pemilik tempatan dan sanggup membayar sewa yang tinggi. Kesannya, lambatkan sayur-sayuran, harga rendah hasil perkebun tempatan tidak laku. Aktiviti padi dan upah pertanian. Mereka menawarkan perkhidmatan yang murah, iaitu untuk meracun dan membaja sekitar RM6 ke RM8 sahaja berbanding penduduk tempatan sekitar RM10 hingga RM12. Kesannya, merebut sumber rezeki warga tempatan. Di sektor perkhidmatan seperti cuci kereta di Klang, mereka berperanan sebagai pemilik mengkaji warga asing lain dari Indonesia, Myanmar dan Nepal. Strategi menawarkan caj lebih rendah daripada pengusaha tempatan. Trendnya bermula daripada buruh kepada majikan. Mereka turut terlibat dalam sektor pembinaan. Ini berlaku di Negeri Sembilan, Johor, Pulau Pinang dan Kelantan. Bermula daripada sebagai buruh, kini menjadi kontraktor bebas, mendapat projek besar dan kerja penyelenggaraan seperti di masjid dan surau, selain melakukan kerja-kerja kontraktor di rumah penduduk tempatan. Ringkasannya, Rohingya bukan sekadar pelarian tetapi menjadi pemain ekonomi aktif, saingan kepada warga tempatan melalui harga rendah dan operasi tanpa permit. Pengaruh semakin besar dalam perniagaan, pertanian, perkhidmatan dan pembinaan. Seterusnya, perbankan haram. Mereka tidak penggunaan sistem tidak formal, iaitu sistem yang dikenali sebagai sistem hawala digunakan untuk kiriman wang tanpa melalui bank rasmi. Operasi dilakukan di restoran, kedai runcit, kosmetik dan kios elektronik. Sebab utama, tidak mempunyai dokumen sah dan tiada akses kepada institusi kewangan rasmi, rangkaian rahsia komuniti, simpanan dan pinjaman rahsia untuk kecemasan, pelaburan atau bayaran penyeludupan. Risiko terdedah kepada penipuan, pemerasan dan eksploitasi orang tengah. Berikut ialah gambar ajar proses sistem perbankan bawah tanah. Kesannya juga kehilangan hasil cukai kerajaan.
Akibat perniagaan yang tidak formal, majoriti perniagaan Rohingya tidak berdaftar, tiada sumbangan cukai kepada kerajaan, menyukarkan penguatkuasaan dan menjejaskan persaingan pasaran, menyukarkan kawalan pasaran buruh dan melanggar undang-undang, menyalur wang keluar negara secara tidak rasmi, menyebabkan sukar dipantau oleh Bank Negara Malaysia, potensi pembiayaan aktiviti haram seperti pemerdagangan manusia dan dadah. Kesan ekonomi, pengurangan hasil cukai dan aliran keluar modal, melemahkan rizab negara, meningkatkan risiko jenayah kewangan tanpa pengawasan. Saranan pengurusan komuniti etnik Rohingya. Pertama, pengukuhan dasar dan perundangan. Situasi semasa Malaysia tiada undang-undang khas untuk pelarian. Akta Immigration 1959-63 dan Akta Pasport 1966 diguna pakai. Pelarian disamakan dengan pelarian asing tanpa izin. Disamakan dengan pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai parti. Agensi yang terlibat adalah MKN, KDN, KLN dan KKM. Kelemahannya, tiada penyelarasan undang-undang antara kerajaan pusat dan negeri, perlu dasar menyeluruh, status undang-undang, hak, tanggungjawab dan kawalan yang sistematik. Lompong undang-undang ini membuka ruang jenayah. Seterusnya, tujuan pendaftaran pelarian adalah untuk memantau keberadaan pelarian secara berkesan, mewujudkan pangkalan data rasmi untuk rekod dan pantau pergerakan pelarian, mengurangkan risiko eksploitasi, pemerdagangan manusia dan aktiviti ekonomi tidak sah. Manfaat daripada sistem yang teratur, kemaskini data secara berkala, dapat memantau aktiviti ekonomi pelarian. Bank Negara Malaysia dan agensi kewangan boleh mengawal akses kepada perkhidmatan yang sah, dapat mengatasi ketirisan cukai, pengubahan wang haram dan jenayah terancang. Kesimpulannya, isu utama, dominasi sektor perniagaan tidak formal oleh komuniti Rohingya, ketidakseimbangan pasaran buruh dan kehilangan hasil cukai, perbankan bawah tanah dan pengiriman wang haram menyebabkan ketirisan ekonomi dan risiko kewangan negara. Cadangan penyelesaian, kukuhkan dasar dan perundangan berkaitan pelarian, selaraskan polisi antara kerajaan persekutuan dan negeri, mewujudkan sistem pendaftaran pelarian yang sistematik, meningkatkan kerjasama antara agensi untuk pemantauan dan kawal selia ekonomi. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.